Hai, saya kawak. Ada satu cerita lah. Ibu pasangan suami isteri yang TTC tak dapat zuriat lagi kan. Tiba-tiba ada rezeki, kita dapat anak angkat. Rezeki tu daripada langit dapat anak angkat. Bila dapat anak, kita nak jadikan anak tu muhrim dengan kita. So kita kena bagi susu badan. Untuk korang yang ada anak angkat, so korang boleh stimulate susu badan, boleh rangsang susu badan supaya anak tu boleh jadi muhrim dengan kita. Baby tu lelaki, so muhrim dengan mak dia. And kalau baby tu perempuan, boleh muhrim dengan ayah dia. Mesti kita nak anak ni, kita boleh salam, kita boleh peluk cium sampai dia besar nanti kan. Siapa-siapa yang nak dapat muhrim dengan anak tu, so korang boleh jumpa doktor untuk dapatkan ubat yang sesuai, nak rangsang supaya kelenjar susu tu dia membengkak, dia menghasilkan susu. Doktor pun suka bila korang sungguh-sungguh nak rangsang susu tu supaya keluar kan. Dia ada step-step lagi lah. Selain kita makan ubat untuk rangsang kelenjar tu bengkak, dia ada step-step lagi. Macam kita kena stimulate breast tu, kita kena compress breast tu, kita kena massage breast tu, kita kena kerapkan pump. Di samping kita kena jaga pemakanan, ada banyak ambil air selang-selang. Dan kena ingat tau, kita tak boleh stres. Kalau kita stres, susu tak jadi, dia merajuk je. So, siapa-siapa yang nak doktor membantu breastfeeding anak, so korang boleh je komen nak doktor membantu. InsyaAllah dia doktor membantu korang. Semoga bermanfaat.